Hello guys, kali ni kita nak saya upload lagi video. Jadi kali ni kita nak cakap tentang bukan deh, kan saya hari tu dah lama tak upload. Lebih tepatnya saya tak upload video panjang macam gini lah. Lepas tu jadi hari ni kita nak buat fashion panjang yang cut short. Jom kita cakap tentang itulah. Macam nanti kita sambung tau. Jadi mari kita sambung. Okey. Jom saya cakap tentang Miobah. Dia pernah viral sangat-sangat masa 2022. Dia macam pernah viral juga. Sebab dia macam muncul, lepas tu cerita dia macam cringe, dia cakap dia apalah. Okey, mari kita cakap tentang Miobah. Okey, sistem awak boleh diam dulu sebentar. Jadi saya yang cakap. Dia macam ni lah. Miobah ni, dia dulu yang nak tahu kenapa dia viral. Sebab dia dulu pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Dia rasa dia Tuhan. Tambah lagi, sekarang dia buat hal lagi. Dia jadi Kristian lah, dia jadi Islam lah, apalah, ikut macam-macam dia je ikut. Asal dia hidup, dunia akan hidup juga lagi tu lah. Dia macam rasa macam tu lah kot. Hal saya marah tu, dia macam netizen buat marah sebab video ni. Saya tunjukkan dulu sementara. Okay, cukup macam tu je kot. Lepas tu komen dia ada yang buat macam ni. Korang percaya? Tu adalah Miobah. Miobah itu guys. Dia kencing dekat Al-Quran guys. Macam tak baik lah pun. Dapat pahala tak akan dapat pun. Bukan dapat pun pahala macam tu. Hal tu netizen macam sepakat benci dengan Miobah sebab perkara ni lah. Sebab dia buat macam tu, tu dapat dosa melimpah lah tu. Lepas tu saya pernah tunjuk video tu ke sepupu saya. Lepas tu sepupu saya kata, ya muslimah, muslim girl lah ke apalah. Asal dia tak tutup aurat gitu ke saya pun tahulah gitu ke sepupu saya lah. Lebih tepatnya sepupu saya yang ini tahu, yang pernah collab dengan saya. Happy kalau collab dengan dia. Lawak. Lepas tu tambah lagi lah, dia pernah viral kan dulu. Sebab dia pernah mengaku dia sebagai Tuhan lah, sebagai yang pencipta lah. Dia pernah mengaku, pernah dia dekat satu cerita Q&A dia pernah cakap, ada satu komen dia apakah awak akan menang melawan Allah, melawan Jesus? Ya Allah, sumpah tu tak sangat tidak baik ya guys. Ya Allah, tak lega dah ni. Okey, tambah lagi, dia pun jawab, of course saya akan menang. Of course dia akan menang. Tak mungkin lah pun. Dia tak akan pernah menang. Kalau dia menang pun saya tak yakin, tahu tak? Dia tak akan pernah tak pernah akan menang. Itu pun dia katanya dia tak akan pernah kalah. Dia akan menang selalu. Dia macam dia dalam hari ni saya puasa guys. Puasa Syawal. Nak marah gila. Macam dengar macam tu je langsung marah gitu guys. Macam dia bergurau pun tak senonoh. Dia menganggap dia Tuhan. Dia
menganggap semua orang di sini tu hamba dia dan lain-lain. Hamba macam apa? Siapa yang nak jadikan dia? Siapa? Lepas tu ada juga yang betul-betul masuk meiosis, kata dia. Apa nama sebut dia? Cuba sistem Inggeris cuba ya. Apa tu? Meioism. Okay. Macam tu lah. Tak jelas juga weh, sumpah. Semua orang kat sini pun tak akan pernah macam tu. Okay, kali ni saya pun akan cakap tentang apa namanya tu sistem? Bella the Wolf. Bella the Wolf. Bella the Wolf itu hampir serupa dengan kes Melbah ini, tapi macam dia sudah taubat dari lagi awal. Saya macam ni lah, dia pernah viral juga masa 2022. Dia pernah viral, yang tentang macam ni pernah viral lah lebih tepatnya. Yang lepas tu tambah lagi, sangat disappointment. Dia pernah Jesus tu dia. Saya pun macam tak boleh percaya kan, dia boleh macam tu, dia jahat, dia tak baik, dia. Untung dia sudah tobat, tahu tak? Dia korang, untung dia dah tobat, tapi tetap saja saya tak tahu Tuhan akan mengampuni dia ke atau tidak tahu. Betul, ada tambah lagi satu. Bella the Wolf pernah saya menang melawan mereka. Jesus dan Allah. Sumpah tu super tak baik dan tak pantas didengar. Tak pantas dan memang tak boleh didengar. Dan dia sangat mengaku, dia sangat percaya. Dia percaya ke diri dia sendiri gitu. Ya Allah, tak tahu jugalah dia apa nama gitu kan siapa je yang hamba, kan kita tu hamba Allah kan, dengan ataupun hamba Jesus, tak tahu juga ya, sorry. Sebab saya Islam, sorry kepada yang bukan Islam dan bukan Kristian, sorry sangat. Lepas tu dia cakap, aku pun menang melawan apa namanya Tuhan Buddha lah. Saya tak tahu sebut dia apa. Macam tu lah. Sangat pelik tu artinya sangat apa namanya pelik itu pelik lah. Lepas tu kacik juga lah pun. Kacik tu tetap saja sama je arti dia. Macam gini mungkin tu video yang apa lagi ya, saya macam ada yang nak bahas lagi, tapi nak bahas apa lagi tak tahu. Jadi sekian, terima kasih guys. Maimunah.